bangsa Selangor ya. Alhamdulillah pada petang ini kami di MAPIM, Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia, ingin membawa satu perbincangan menarik berkenaan tentang merevolusikan pemasaran buku ilmiah. Anjuran MAPIM di bawah inisiatif Bicara Republika Merah, dan pada petang ini kita berjaya ataupun kita menjemput 3 tokoh penting, 3 panel yang menarik untuk membicarakan tentang topik yang kita ingin bawakan, bertajuk merevolusikan pemasaran buku ilmiah ya. Jadi kepada mereka yang sudi hadir di tapak ini, boleh dapatkan tempat duduk kita di depan ini untuk bersama-sama mendengar diskusi menarik kita pada petang ini. Manakala bagi di luar sana boleh juga mengikuti program ini di channel rasmi kita di Facebook MAPIM rasmi, untuk sharekan kita punya link bagi ramai lagi rakan-rakan untuk menyertai dan mendapat manfaat daripada perbincangan kita pada petang ini. Baik, kita ada 3 panel lah. Kita ringkaskan kerana ada 1 jam kita punya perbincangan kita pada petang ini. Di sebelah kiri saya, panel yang pertama, saya kenalkan Encik Khairul Nizam Muhammad Yunis, Ketua Jabatan Penerbitan ITBM. Ni orang kuat ni. Assalamualaikum tuan. Macam mana? Dan yang kedua, kita lihat panel kedua adalah Encik Kamarul Arifin Salahuddin, iaitu Ketua Unit Pemasaran Penerbit UKM. Ini juga orang kuat dan orang lama. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan di hujung sana adalah tidak asing lagi ya, selalu keluar muka di berita harian di Surat Khabar, Encik Muhammad Nazir Abdul Manaf, Ketua Seksyen Pemasaran Penerbit USIM. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih tuan moderator. Okey, alhamdulillah ketiga-tiga tokoh kita hari ini sudi untuk membicarakan topik yang berat juga berkenaan tentang merevolusikan pemasaran buku ilmiah strategik baharu, cabaran semasa. Topik ini tuan-tuan saya rangkumkan berkenaan tentang peranan dan juga apakah inisiatif dan apakah cabaran yang dihadapi khususnya dalam dunia pemasaran buku ilmiah. Ini yang hendak kita bicarakan pada petang ini bersama dengan tokoh-tokoh yang telah kita jemputkan, iaitu tentang apakah tindakan, apakah revolusi atau apakah inisiatif-inisiatif yang mungkin boleh dilakukan, nak dikongsikan kepada masyarakat luar berkenaan tentang bagaimana kita ingin memasarkan karya-karya ilmiah ini kepada masyarakat awam. Jadi itu cabaran-cabaran yang sedang dibincang dan juga sedang diperhalusi di peringkat Majlis Penerbit Ilmiah Malaysia khususnya. Jadi untuk pusingan pertama ini, kalau saya boleh mulakan dengan panel kita pertama ya. Boleh? Oh, nombor 3. Tapi kali ini kita mulakan dengan yang pertama lah daripada ITBM ya. Kita tanya kepada Encik Nizam, mungkin mukadimah kepada tajuk kita ni kalau dapat diberikan sedikit. Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Terima kasih juga kepada pihak MAPIM. Saya rasa ni semua tim-tim pemasaran MAPIM ni yang buat jemputan ni. And terima kasih juga pada panel nombor 2 saya, nombor 3 yang bersama-sama dengan saya hari ni. Dan juga tim MAPIM yang ada kat depan ni. And sepatutnya Yusri yang kena duduk sini. So bukannya saya betul je ni kan, biar dia yang bercakap. Okey, tajuk ni sebenarnya saya nampak memang agak berat. Tajuk ni sebenarnya bila kita nak merevolusikan orang kata pemasaran bagi buku-buku ilmiah ni. Tapi sebenarnya kita kena tengok buku apa yang kita nak pasarkan. Sebenarnya buku ilmiah ni ada cara untuk kita pasarkan, tak ada pun buku yang tak boleh dipasarkan sebenarnya. Tapi memang cabaran dia yang saya tengok sekarang ni kebanyakan, contohlah buku-buku akademik. Kebanyakan sekarang ni kalau daripada pensyarah universiti apa pun sekalipun, lebih nak kepada ibu. Itu antara salah satu cabaran kepada penerbitan sebenarnya. And yalah, kalau ikutkan macam kita ni Malaysia masih orang kata jangka jalan yang masih orang kata dalam keadaan yang masih merangkak lah untuk kita pergi kepada ibu. Tapi kalau di international tu memang sepatutnya memang saya tahulah dia memang lebih kepada ibu ni, memang dah orang kata platform yang dah tersebar luas kan. Sebab sekarang ni pun kalau kita tengok kenapa benda ni menjadi cabaran kepada pemasaran kita.
sebab jualan e-book ni dia lebih murah, satu. Dan satu lagi dia lebih mudah untuk diakses. Ini antara satunya lah. Tapi sebenarnya bila e-book, contoh kalau macam saya penerbitan, bila saya tak fokuskan kepada e-book, kita fokus kepada penerbitan yang dia dalam bentuk fizikal. Jadi bila dalam bentuk fizikal ni, dia memang ada satu kecabaran lah pada kita kan. Orang lain nak buat e-book, orang lain nak buat ni kan. Tapi cabaran kepada penerbitan tu sendiri, macam mana kita nak hasilkan benda tu. Tapi sebenarnya kita boleh je untuk pemasaran bagi buku-buku ilmiah ni, sama ada kita nak keluarkan dalam bentuk fizikal pun boleh, dan dalam waktu yang sama kita keluarkan dalam bentuk e-book juga pun boleh, tak ada masalah. Tapi atau kita keluarkan dalam bentuk fizikal tapi kita ada platform yang berbagai cara untuk kita kita pasarkan. Contoh sekarang ni macam pagi tadi saya dapat juga di dalam grup WhatsApp. Tak sangka saya USM followers paling tinggi di TikTok kan. Sampai 78,000 followers di TikTok kan. So itu antara salah satu platform untuk pemasaran. Sebenarnya dunia digital yang ada sekarang ni, kita bukannya orang kata menjadi hamba kepada dunia digital. Biar dunia digital menjadi hamba kepada kita sendiri kan. Jadi kita menggunakan apa yang ada untuk kita push out everything untuk kita pasarkan penerbitan kita sendirilah sebenarnya. Okey, Cik Nizam, menarik tentang bergabungan antara e-book dan juga digital tadi. Ada revolusi yang diterangkan. Mungkin kita pergi ke panel kedua, Encik Arif. Macam mana pandangan tentang title kita atau tajuk penjangan kita petang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya sedikit gugup lah sebab saya berada bersama otai-otai pembukuan lah. Kiri kanan saya semua otai lah. Semua macam saya baru dalam bidang ni baru 17 tahun lah. Bulan 8 yang lepas baru 17 tahun dalam bidang ni, dan mereka lebih otai daripada saya lah. So saya balik pada tajuk perbincangan kita lah. Merevolusi pemasaran penerbitan ilmiah Malaysia lah. So cabaran setakat ni kalau kita tengok lah, zaman sekarang ni semuanya berkembang. Contoh macam iPhone, setiap tahun, saya rasa setiap tahun kot tukar 16, 17, 18, saya tak tahulah, mungkin sampai iPhone ke 100 kot dalam masa beberapa tahun lagi lah. Jadi dalam penerbitan ilmiah juga ada perkembangan tu. Mana sebelum ni saya rasa tahun 2008 masih belum ada digital. Masa tu kita memang concentrate 100% pada buku-buku fizikal, dan sekarang dah tumbuh bagai cendawan e-buku, dan company yang memasarkan e-buku juga telah banyak di industri ni lah. Contoh macam yang pertama yang merevolusikan benda ni eCentral lah. Dia sebagai satu platform dekat Malaysia ni nak establish lah. Dan sekarang dah ada Wonderbook, dah ada macam-macam lagi lah platform yang boleh kita memasarkan buku kita secara digital lah. Saya rasa kita kupas next lah. Saya cuma bagi mukadimah. Okay. Terima kasih. Terima kasih Cik Arifin. Tentang kedua-dua panel tadi bicara tentang e-book itu sebagai satu bentuk revolusi. Mungkin kita pergi ke panel ketiga. Encik Nazim, macam mana untuk jodoh kita petang ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berkenaan dengan terima kasih moderator dan juga ahli panel dua orang. Walaupun Cik Adipin cakap saya ni otai, tak, kami masih belajar lagi dan saya masih belajar lagi. Okey, berkenaan dengan kita pakai perkataan revolusi lah. Revolusi adalah perubahan. Perubahan adalah penambahbaikan menyeluruh ataupun hanya tertentu. So berkenaan dengan pemasaran, bila pemasaran tu kita kerja-kerja pemasaran ni sebenarnya bukan one man show. Kalau kita tahu kerja-kerja pemasaran di penerbitan ni, kita bermula daripada produk. First pemasaran akan bermula daripada produk. Daripada membina produk tu dah bermulanya pemasaran. Dan berkenaan dengan revolusi,
revolusi dalam pemasaran ni saya detailkan 4 je lah. Okey. Bagi saya revolusi pemasaran ni contohnya kita bagi kepada marketing is 4P. 4P first, revolusi produk. Kedua, revolusi promosi. Ketiga, revolusi price. Dan juga keempat, revolusi promosi produk, price, place. Betul. Okey. Keempat-empat ni kalau ikutkan experience saya berkenaan dengan penyertaan MAPIM punya produk, saya rasa dah banyak revolusi yang telah kita buat. Antaranya adalah kita sebelum ni kalau kita tahu 10 atau 15 tahun yang lepas, produk-produk ilmiah memang susah mendapat tempat ataupun dijual di pesta buku. Okey. Dan juga dan sekarang ni produk-produk ni telah direvolusikan dengan memudahkan dari segi tajuk, cover buku dan juga konten agar dekat dengan masyarakat awam. Okey, yang kedua adalah price. Harga, revolusi harga dulu pun mahal juga tak saya sebab kita makna cetak sikit, dan harga sekarang kebanyakan harga buku-buku daripada penerbit universiti ni saya rasa mampu milik dan kena dengan konten. Kalau kita ikutkan, kalau harga nak buat satu buku tu makan 10 hingga 20 ribu, tetapi kita kadang jual harga paling tinggi pun 50, tapi tertakluk kepada jumlah print lah. Dan yang ketiga adalah jenis promosi. Okey, antara yang saya nampak revolusi ahli MAPIM sendiri bermula pada 2013, iaitu bila kita sebelum ni kita hanya satu booth berasingan, tetapi bila bermula 2013 kita dah start one stop center dan juga bersama-sama semua ahli MAPIM. Dan sebelum ni kita hanya satu booth, tapi bila kita berkongsi combine menjadi besar, dan nama tu akan meningkat naik dan juga pengunjung lebih tertarik dengan booth yang lebih besar. Yang keempat adalah promosi. Okey, promosi sebelum ni kita menggunakan flyers dan sekarang ni promosi kita dah menggunakan macam Cik Nizam cakap, jangan kita hambakan digital, tapi kita menggunakan digital tu untuk mempromosikan buku seperti TikTok, Facebook, dan juga convert pada produk tadi kita convert kepada e-book. Itu je lah pemahaman saya. Menarik sesi yang pertama tadi. Ingin saya mengalu-alukan para pengunjung di Pesta Buku Antarabangsa Selangor ini untuk dapat bersama-sama kita di sini di platform Ripple Kamera, masih lagi membicarakan tentang merevolusikan dalam pemasaran buku ilmiah atau karya ilmiah. Baik, kita nak ke pusingan kedua. Mungkin saya boleh mulakan dengan panel kedua. Cik Arifin boleh ya? Tentang kalau kita lihat tadi apa kesinambungan daripada apa yang dibicarakan oleh Cik Nazir tadi, dia ada perubahan-perubahan revolusi dari segi harga yang kita lihat. Sejak 2013 kita sudah dalam keadaan kebersamaan tu sudah terlihat, dan juga bentuk-bentuk saiz buku pun tidak lagi bersifat orang kata totok lah, ilmiah dan sebagainya. Mungkin pada pandangan Encik Arifin yang ada pengalaman 17 tahun tadi dalam bidang ni kan, mungkin boleh terangkan sedikit apakah bentuk-bentuk lain yang dapat kita kongsikan kepada masyarakat tentang perubahan-perubahan yang berlaku dalam penerbitan ilmiah ni. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Kalau saya lihat, saya bagi dari sudut editor lah, sebab saya juga sebagai editor di penerbit UKM. Kalau sebelum ni lah kita memang terbit buku, kalau awalnya saya masuk penerbitan buku ni betul-betul ilmiah, betul-betul kita concentrate betul-betul buku ilmiah. Jadi pasaran dia agak terhad. Jadi semakin hari kita dah merevolusikan penerbitan tu. Mana dari segi sudut bahasa kita laymankan dia, mana jadi bahasa mudah supaya pembaca-pembaca dapat membelinya. Jadi dari sudut kulit buku juga kita dah banyak buat perubahan. So kita tonjolkan sesuatu dekat kulit buku tu supaya contohnya pembaca lalu je, dia dah dari sudut mana first impression dia pandang je buku tu, dia dah nampak okey buku ni ada kualiti lah. So itu dari sudut sebagai editor lah. Banyak yang dah kita buat untuk merevolusikan kandungan buku ni lah untuk pembaca-pembaca. Contohlah macam satu-satu tajuk yang orang kata sedikit berat, jadi kita laymankan dia punya tajuk supaya bukan bidangnya berkenaan pun boleh baca dan faham
kandungan buku tersebut lah. Itu revolusi dari segi buku tu lah, dari segi editorial lah, dari segi produk lah. Okey, terima kasih. Right, banyak apa yang dibicarakan tadi. Kita setuju bahawa kalau kita lihat tuan-tuan, rakan-rakan, kita punya gambar cover dan juga konten sudah pun dalam bentuk boleh dibaca oleh layman tadi untuk orang pertengahan dan disyorkan boleh dibaca oleh setiap lapisan masyarakat. Baik, mungkin kita nak pergi ke panel kita yang pertama semula balik ya. Cik, bagaimana di ITBM ni kita kata boleh katakan, nak kata half kerajaan, nak kata half kerajaan pun, nak kata swasta pun, dia ada dua identiti barangkali. Okay? Bagaimana pengalaman di ITBM melihat khususnya penerbitan ilmiah ini boleh dirancangkan lagi ataupun revolusi yang boleh dilakukan, inovasi yang boleh dilakukan dalam pemasaran khususnya karya-karya ilmiah dalam bentuk pengalaman ni lah, Cik Nizam. Okey, macam Arifin tadi, dia dari 17 tahun, memang dia lama lah. Dia lebih lama daripada saya sebab saya sebenarnya dalam industri buku ni saya di ITBM dah 12 tahun. Sebenarnya saya kira kalah dengan Arifin ni. Tapi dalam book trade sebenarnya saya dah 30 tahun. Sebab 18 tahun saya berada di swasta, mana salah satu syarikat yang agak besar juga yang ada dekat Malaysia dulu, yang ada bookshop yang agak besar juga. Jadi saya dah bermain dengan buku ni daripada buku luar negara, daripada buku luar negara termasuk dengan buku yang lokal. Jadi memang kalau diikutkan every year tu setiap buku yang keluar kita akan tengok apa sebenarnya produk yang keluar daripada US, UK, tak kira daripada negara mana sekalipun. Apa produk bahan yang diorang dah keluar, macam mana diorang keluarkan buku-buku, contoh buku macam buku bisnes, orang kata itu adalah buku ilmiah, buku bisnes apa semua kan, itu antara buku-buku mewah. Lepas tu buku orang kata kalau English dulu macam buku motivasi, buku self help, benda-benda macam tu. Contoh macam Stephen Hawking, lepas tu Stephen Covey, itu semua buku-buku yang level-level buku-buku MAPIM lah tu kan. Tapi macam mana cara mereka mempromosi dan cara penyampaian buku tu sendiri, macam mana diorang buat. Kalau dekat US ni dulu, dia keluarkan dalam bentuk buku, lepas tu dia keluarkan dalam bentuk CD, kan. CD ni memang sebenarnya orang akan tanya kan, audio ni ada ke orang nak beli? Yang dalam bentuk CD ni kan, ada ke orang nak beli? Sebenarnya orang kena tahu, orang yang beli CD ni sebenarnya orang yang tak nak membaca, dia cuma nak mendengar. Dan orang tahu tak orang mana yang selalu beli CD ni? Tu yang big boss yang selalu duduk dalam kereta, duduk belakang, itulah dia. Orang-orang businessman yang itulah orang yang selalu membeli audio. Contoh, dia minta driver pasang, lepas tu dia duduk dalam kereta, itulah dia mendengar. Dia tak membaca, dia mendengar. So sebenarnya benda itu sebenarnya salah satu penerbitan dan revolusi yang telah berlaku daripada dulu. Cuma sekarang ni bila kita dah ada media sosial apa semua, baru diorang post kat media sosial, post dekat Twitter, post dekat TikTok. So bila orang tengok, okey ni kan. Dan saya tak menafikan sekarang ni memang saya nampak sendiri MAPIM memang dah bergerak ke satu, orang kata satu level yang lain. Tapi kalau ada yang masih ke belakang tu, jangan merendahkan diri, saya rasa kena. Sebab bila MAPIM ni, contoh macam pesta buku, kita akan berkumpul dengan semua semua penerbit ada. Jadi sebenarnya dalam waktu yang sama juga kita kena ambil masa ni untuk kita berbincang. Macam mana cara untuk kita lebih fokus ke depan. Buku macam mana kita nak highlight, cover macam mana yang kita nak bawa, dan sebenarnya saya juga banyak mempromosi, contoh macam ITBM, memang kami adalah sebagai salah satu lead agency untuk yang Pesta Buku Antarabangsa Indonesia. Memang tiap-tiap tahun saya akan ajak MAPIM untuk pergi, untuk pergi bawa. So itu antara salah satu promosi sebenarnya, untuk you exposekan you punya produk dekat luar daripada Malaysia ni sendiri. Lepas tu kalau ada pihak yang berkenaan yang lebih suka dengan tajuk you all, tak ada masalah pun. Saya rasa ada
penerbit-penerbit universiti yang dah buat kerjasama dengan penerbit-penerbit antarabangsa pun, penerbit di Indonesia apa semua, itu antara salah satu sebenarnya. And dan okey, yang paling saya nampak sekarang ni lah revolusi kepada, saya ambil saya sentuh satu, pemasaran. Pemasaran ni terus terang saya katakan, daripada dulu sampai sekarang lah, saya ni belajar dalam bidang pemasaran ni, terus terang saya cakap, saya belajar sendiri. Saya tak ada guru pun yang mengajar saya. Saya daripada zaman saya dekat company yang lama, saya memang diorang bagi dekat saya, okey ni, apa you kena buat ni, okey dah. Lepas tu saya dengan skill saya sendiri je. Memang saya pergi terjah. Setiap kedai buku saya pergi, saya terjah je. Siapa ada kat sana, pub saya terjah je. Tapi you kena pandai. Skill yang you kena, macam mana you nak tackle you punya buyers, macam mana you nak tackle orang library ke, nak tackle ni ke apa kan. So benda-benda macam tu yang you kena tengok. First kali terus terang dia kata, you kena kenal you punya produk. You tak kenal produk, sekarang ni yang saya tengok generasi yang ada sekarang ni lah. Generasi yang ada sekarang ni, bila duduk kat dalam marketing, dia tahu nak berjalan je. Terus saya cakap, tahu nak berjalan je. Dia tengok orang lain berjalan, nak tahu nak berjalan. Tapi bila lepas, kalau berani ikut, bila dah ikut, baru dia tahu. Macam saya terus, kalau dululah saya ni outstation, bila saya outstation saya pergi seluruh Semenanjung ni, kalau saya travel sekalipun, lepas satu negeri, terus saya tak pernah booking hotel. Tak pernah booking. Sebab bila saya booking, saya akan terikat. Jadi apa yang saya buat, contoh saya pergi Kelantan, saya settle kerja tak, lepas tu tak kira lah malam ke, saya rasa, saya larat dan saya boleh move ke Terengganu. Saya move ke Terengganu. Jadi bila sampai je kita akan walk in. Yang biasa sampai kadang pukul 11 malam. Tapi terus yang saya nampak sekarang, budak-budak sekarang yang ada sekarang ni, bila suruh pasarkan sikit, okey kau orang keluar buat. Lepas tu sekejap lagi produk tak kenal. Bila orang tanya, okey buku ni pasal apa? Buku ni pasal apa? Pun tak tahu. Lepas tu kerja lebih sikit. Betul-betul, saya sepatutnya 5.5. 5.5 kena check in kat sini lah. Besok je lah baru travel. Bayangkan. So, itu yang saya katakan tadi. Pemasaran ni, dia sebenarnya kena orang yang betul-betul kreatif. Kena tengok jiwa. Betul, macam Saudara Arifin cakap. Jiwa. Jiwa tu kena ada. Dan paling penting dalam pemasaran selalu yang saya katakan pada semua orang, networking. Networking adalah paling penting dalam pemasaran. Kalau tak percaya, cuba tengok. Betul. You buka handphone masing-masing, berapa kontak yang ada kat dalam handphone you? Cuba buka kontak masing-masing. Ada berapa kontak dekat dalam? You tolaklah tepi saudara mara, adik-beradik, kawan-kawan, skandal, semua letak tepi. Cuba you tengok berapa ramai klien you yang ada kat dalam phone you. So itu sebenarnya networking ni you kena ada. You kena pegang networking. Networking ni lah yang menjaminkan you punya hala tuju you kat mana you nak tuju. Contoh, you terbit buku ni. Buku ni sesuai lah saya rasa untuk pergi kementerian ni. So you kena cari, networking yang you ada, you propose pada kementerian ni. Buku ilmiah ni memang you kena tengok kat mana tempat dia. Contoh kalau macam UKM keluarkan buku berkaitan dengan orang kata kedoktoran, mungkin boleh ke Kementerian Kesihatan. Dia itu yang mana kena tahu produk. Sekarang ni terus terang memang saya tengok paling lemah sekarang adalah produk. Saya tak menafikan. Betul. Produk kalau tak tahu, cakap lebih baik duduk jadi kerani kat office je. Pasal tu cakap orang sekarang ni, budak-budak ni sebab dia orang tengok kan, seronok pergi sana, seronok pergi sini kan. Bos pergi sana, bos pergi sini. Kalau kau berani kau ikut. Betul. Saya pernah buat, bukannya saya datang buat. Budak baru saya bawa. Check in pukul 12 malam. Bos memang kerja macam ni. Yelah. Kau ingat apa? Duduk goyang kaki? So macam tu. Mana susah ya? Memang susah. Susah sebenarnya. Betul. Kita nak develop ni. Nak develop tu memang agak parah lah. Okay, alright. Kita nak ke Encik Nazir sikit. Tadi dah panjang daripada ITBM tadi. Ini menarik. Saya baru ni dapat info bahawa ramai yang nak mohon hampir 100 resume hantar kepada kita, kepada rakan-rakan kita untuk menjadi penyunting. Ramai nak jadi penyunting. Tapi yang nak hantar menjadi pegawai pemasaran ni tak ada.
Menunjukkan betapa susah ataupun ramai yang tak tahu sebenarnya bagaimana gerak kerja dan kerja sebagai seorang pegawai pemasaran khususnya ilmiah. Mungkin ada pandangan daripada Encik Nazir berkenaan tentang perkara ini. Di sebelah tabir bagaimana? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, berkenaan kita kalau yang tadi tentang berkenaan dengan sales person lah, kita daripada penjualan lah. Okey, maknanya lebih kepada sales staff. Sales staff, okey, tenaga yang menjual, yang pergi menjual buku. Okey, berkenaan dengan perkara tu, sebenarnya betul lah cakap Encik Nizam tadi, tenaga orang yang menjual tu kena ubah, dia bukan menjual physical buku, tapi dia menjual ilmu. That's why dia kena faham apa itu produk. So bila dia menjual ilmu, dia faham itu produk dan dia memudahkan dia untuk berurusan dan mencari networking. Okey, untuk staff ni dia perlu faham, dia tak perlulah faham seluruh isi buku tu. Dia perlu faham apa genre buku tu. Dan kepada mereka, tak pun dia baca sinopsis pun dah cukup dah, tak ada masalah. Dan juga dia perlu ada soft skill lah. Soft skill untuk sekarang ni, soft skill yang yang selalu yang banyak diguna pakai adalah storytelling. Macam bercerita. So orang lebih dengan bercerita, maknanya kita tak set to the point kepada produk, tetapi kita bercerita tentang produk tu. Dan kita yakinkan sebab untuk menjual sesuatu produk, yang perlu ada adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada produk tu sendiri. Kalau orang tak percaya dengan produk tu, memang dia takkan jual lah. Dan lagi satu, mereka kena faham apa itu digital. Mana peralatan-peralatan digital, tools digital seperti QR dan juga social media lah untuk mempromosi ni. Dan untuk tu juga, macam saya cakap, data yang nombor telefon, mereka perlu pandai mengumpul data capturing lah. Maknanya data tu perlu mereka pandai menyimpan diorang punya customer, networking. Dan betul, dalam marketing ni, first link, networking adalah yang paling penting sekali lah. Dan juga yang terakhir sekali adalah mindset. Semalam pun masa saya di pun saya cakap mindset untuk sebagai businessman dan mindset untuk menjual buku. Setakat ni mindset ni memang, ya betul tadi Facebook cakap, saya pun ada komen tentang perkara tu. Kerja jualan ni adalah skill. Bukan semua orang boleh. Walaupun dia cakap senangnya jual. Tetapi untuk penerbitan buku ilmiah ni, dia ada cara-cara tertentu dan macam tempat yang tertentu, dan kalau kena dengan cara dia memang kita boleh jual. Dan juga saya sentuh sikit dari segi jualan, jualan, revolusi jualan. Sebelum PKP kita tak jual di online. Sebelum PKP kita banyak fokus je kepada pesta buku apa ni. Tetapi selepas PKP dengan wujudnya Shopee dan juga beberapa platform e-commerce, permintaan pembelian di Shopee memang meningkat. Orang dah mudah nak cari di Shopee. Sebab sebelum ni kita hanya pada satu channel sajalah. Pesta buku, pameran nak cari mesti kat situ. Tapi perubahan revolusi yang berlaku selepas PKP adalah permintaan buku memang boleh dibeli melalui secara online sahaja. Dan channel-channel dan banyak pengedar yang telah menjual buku-buku ahli-ahli MAPIM ni di Shopee. Dan maknanya jika ramai pengedar yang menjual di Shopee, permintaan tu tinggi. Permintaan retail tu tinggi. Bukan permintaan, maknanya buku ilmiah ni memang ada permintaan. Okey tu je. Okey, menarik ya. Pertama, dengan ada revolusi tadi digital, kita lihat lepas PKP, waktu PKP tu jualan bagi karya-karya ataupun buku ilmiah meningkat. Kita dapat lihat data tersebut. Itu menunjukkan adanya dengan sokongan daripada dunia digital, teknologi, revolusi itu telah membantu kita. Baik, bila perkara itu berlaku, saya nak pergi ke panel kedua tadi, bila berlakunya revolusi tadi, mesti ada benda yang negatif juga, umpamanya cetak rompak kan, umpamanya orang kata hak cipta kita kan, ini dibincang secara terbuka. Kalau kita jual di Shopee pun kita lihat ramai yang ada pula platform lain jual buku yang sama sebagainya. Macam mana Encik Arif dari segi perspektif ini, cabaran yang di samping revolusi itu dia ada juga kesan-kesan, bagaimana kita nak menghadapinya? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Kalau saya tengok contoh buku saya sendirilah, bila kita pergi ke platform Shopee tu, kita satu tajuk, contohnya penulisan akademik daripada penerbit UKM. Kalau saya tengok ramai pengedar-pengedar dan jual, saya dari sudut positifnya memang baguslah.
Sebab kadang-kadang orang masuk kedai dia nampak buku kita, masuk kedai nampak buku kita, tak perlu search lah, mana dia cari buku lain nampak buku kita. So dari sudut positifnya buku kita ada di merata lah. Maknanya buku ada permintaan lah. Jadi dari sudut positifnya itulah dia ada di semua yang dari sudut negatifnya saya rasa ada pengedar-pengedar mungkin buang harga terlalu tinggi. Sebenarnya kita ada bagi special discount lah kepada pembekal, tapi kita tak nak lah dia dapat, walaupun dapat keuntungan sedikit, dia buang harga, jadi dia mengganggu industri dah. Dalam industri tu, contoh kalau contoh kita bagi 40%, dia dah bagi sampai 35%, 30%, dia boleh makan 10%, tapi dia dia buang harga tu, jadi pengedar-pengedar lain yang ni akan terjejas lah. So, kita sebagai penerbit pun kita tak buang harga supaya kita jaga kita punya pengedar-pengedar ni lah. Industri ni kita jaga. Kita cuma kalau mungkin buku tu dah terlalu lama, saya rasa penerbit-penerbit ada juga buat jualan lelong, tapi dia berkala, bukannya sentiasa bulan ni ada, bulan ni ada, bulan ni ada. Jadi dia merosakkan industri lah. Kalau contoh diskaun yang diberi berkala tu dia tak mengganggu industri. Saya rasa itu je kot. Alright, menarik. Maksudnya dalam konteks kita hari ini kita memang ada cabaran-cabaran tertentu khususnya dalam bentuk tadi lah aspek dia buang harga dia dilakukan oleh pihak yang tak bertanggungjawab umpamanya kan. Jadi yang itu ada kesan-kesan negatif juga. Dan saya nak ke panel kita yang pertama tadi lah, panjang lebar tadi tentang ITBM sebagainya. Baik, kita lihat tadi Cik Nazir ada beritahu tentang revolusi dari segi price, harga kan. Kita boleh price, kita boleh kurangkan harga, kita boleh jimat kos. Kerana apa? Kerana sekarang ni kita banyak pilihan tempat pencetak umpamanya kan. Kita boleh print POD, boleh print sebagainya. Dah ada teknologi, revolusi dari segi pencetakan itu sendirilah. Jadi kita lihat perkara tersebut telah membantu penerbit ilmiah khususnya untuk memastikan penerbitan mereka ini sesuai dengan segmen. Mungkin title ni tak banyak sangat orang suka. Kita print POD sajalah 100 umpamanya. Jadi dalam konteks inilah saya nak tanya pada Cik Nizam lah. Bagaimana teknologi dalam segi pencetakan dari segi teknologi design sebagai itu membantu karya ilmiah ini boleh pergi jauh, boleh pergi mendebusi market-market yang baru. Mungkin ITBM ada pengalaman. Setakat ni terus terang ITBM kami tak menuju lagi kepada yang orang kata cetak atas permintaan. Memang ada, cuma sekarang ni saya cetak atas permintaan adalah cetak kepada contoh karya-karya penulis yang dah lama. Lepas tu bila tanya okey stok saya tak ada, okey saya boleh bantu, saya cakap, tapi berapa naskah you nak? Okey, tapi buku ni saya akan cetak dalam bentuk digital je lah. So that's mean you tak boleh nak mengharapkan bila saya cetak digital, you tak boleh lah nak mengharapkan buku tu ada support UV apa semua kan. So tak lah kan, sebab saya akan bagi, saya tak ada masalah. Pasal tu sekarang ni kalau kita tengok ramai dah sekarang ni printer-printer, pergilah mana-mana printer yang besar-besar sekarang ni pun dah ramai yang dah mula ada printer digital. Sebab ini adalah permintaan sebenarnya. Dan tak dinafikan juga apa-apa khidmat penerbitan ITBM yang kami buat sekarang ni pun banyak yang kami cetak mungkin dalam 20 naskah, 30 naskah saja. Ini memang kita akan kami buat proses editing, kita buat proses apa semua, layout, everything apa semua, sampailah kita buat untuk cetak. Kalau penulis cakap okey saya nak dengan price macam ni, dengan kuantiti macam ni, so saya akan cetak macam tu. So that means saya akan gunakan dummy je. Bermakna kita akan cetak secara digital. Itu sekarang teknologi yang ada sekarang. Sebenarnya kalau you tengok sekarang ni, Amazon pun dah mula. Dekat Amazon pun kalau tengok Amazon sekarang kalau you order, lepas tu dia akan cetak satu naskah, dia akan balik, dia akan cetak satu naskah, lepas tu satu naskah tu yang dia post kat you. Dia dah tak macam orang kata dekat dalam gudang ada simpanan stok ke, tak. Sekarang ni contohlah Azli sebagai printer, saya Amazon, saya dapat order, saya akan hantar kat you,
Contoh tak pun ni penerbit dapat order, penerbit hantar kat you cetak, you post. So itu sekarang teknologi yang ada sekarang. So memang dia dah, sebab untuk apa kita nak simpan stok? Tak perlu nak simpan stok. Dan ITBM sendiri pun sekarang ni kalau judul baru pun, ada yang saya nak cetak ke, mungkin saya akan propose dalam 300 naskah je. 300 naskah adalah yang kuantiti paling rendah untuk you buat offset. So saya cetak je 300. Kecuali kalau you rasa you nak keluarkan buku tu, you dah ada satu dummy, you jaja dummy you tu satu Malaysia ni, kumpul order, itu lain nak cerita kan. Boleh you cetak, okey, yang sini nak 100, sini nak 50, ni nak ni, okey lah, tak ada masalah lah. Ataupun you ada pengedar yang dah biasa dengan you, yang biasa supply pergi mana-mana, contoh ataupun sub-distributor yang lain kan. Okey, saya nak keluarkan buku ni untuk tahun ni, you rasa you nak berapa naskah you boleh commit dengan I untuk ni. So kalau dia cakap okey, I boleh commit dengan you 200, okey, mungkin kita cetak 500 kan. So itu antara yang kita kena buat sekarang lah kan. Kita tak nak lagi dah cetak 1000, simpan dalam store. Kesudahannya kita menghabiskan tiap-tiap bulan duit untuk bayar storage. Kan, itu kan. Saya kalau ikutkan dalam MAPIM yang saya nampak sebelum ni adalah daripada penerbit UKM dengan penerbit UM. Saya rasa memang diorang cetak tak banyak. Kan? Semasa arwah yang ada dulu pun, bila saya borak dengan dia, UM cetak apa? Aku cetak 50 je. Kan? Lepas tu bawa pergi pesta buku, lepas tu kalau ada simpan stok pun 1-2 aku simpan. So storage. So itu antara yang kena lah. Cuma satu saya nak sentuhkan pasal yang tadi tu, cetak rompak. Kan? Bila Azri cakap cetak rompak, saya sebenarnya banyak dah penerbit-penerbit ataupun publisher-publisher yang e-book ni datang jumpa. Ramai. Daripada India ada, daripada China ada, daripada Singapura ada, semua ramai ada. First kali yang saya akan tanya kat dia, sejauh mana security you untuk melindungi hak cipta kepada bahan yang saya akan bagi kat awak? Security. Sebab benda ni yang you tak tahu benda ni letak kat mana, iCloud mana ke apa semua kan. Sekali orang datang ambil cetak je. Inilah yang sebenarnya yang paling bahaya sekarang. Memang tak dinafikan lah, e-book tu memang bagus lah kan. Tapi bila dah sampai waktu orang, kalau orang nak cetak, orang cetak je. Kan? Ini yang kita tak boleh kontrol sebenarnya. Kena ada polisi dan dasar. Yes, kena ada. Menarik. Okey, kita nak pergi ke Nazir. Tadi ada satu lagi menarik persoalan tentang revolusi yang berlaku, contohnya digitalisasi, digital, dan ada yang satu orang kata pandangan lah yang mengatakan bahawa dalam tempoh bertahun lagi mungkin tidak ada lagi buku fizikal. Kan, pandangan mengatakan tidak relevan lagi buku fizikal. Apakah pandangan Cik Nazir? Adakah buku ilmiah juga akan berdepan dengan revolusi ini? Pupus terus ataupun tidak ada jual bentuk fizikal ni? Pandangan? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bagi saya, buku fizikal tak akan mati. Dengan selagi adanya aktiviti perbukuan seperti pesta buku, wacana ilmiah, pelancaran buku. Yalah, bila pelancaran buku, wacana ilmiah, tetap kena ada buku fizikal. Dan kita akan, mungkin kita boleh bergerak sama dengan e-book. Tak ada masalah. Dan tak saya data yang terkini pun, e-book masih lagi tidak mendapat tempat di Malaysia. Masih lagi, dan ikut experience saya di penerbit USIM, masa zaman selepas PKP, memang kami ada buat satu buku teks, saya tengok Introduction to Islamic Science, tetapi bila next sem tu mereka nakkan buku fizikal. Sebab apa? Sebab pelajar tidak bersedia dengan tools lagi, dengan gadget lagi. Malaysia masih lagi maknanya Malaysia mereka masih lagi belum mampu untuk menyediakan peralatan ataupun tools untuk baca e-book. Dan juga bila buku fizikal ni memudahkan pergerakan dan boleh bawa ke mana-mana, dan boleh diconteng lah, macam buku teks ni semua boleh diconteng. Dan apa yang saya nampak di Malaysia ni keseluruhan lah untuk ni, aktiviti perbukuan memang saya rasa setahun memang banyak, memang tak dikira. Sebab kita pun pesta buku non-stop. Maknanya bila pesta buku tu banyak, permintaan tu ada. Permintaan tu tetap ada. Kalau pesta buku tu aktiviti perbukuan dikurangkan,
InsyaAllah maknanya buku fizikal tu boleh mati jugalah. Tapi bagi saya ini pandangan je lah. Buku fizikal memang tak akan matilah. Sebab dia masih lagi ada permintaan dan masih lagi ada ada penulisan. Itu je. Alright. Kita nak ke panel kita yang berikutnya kan, iaitu Cik Arif. Kita nak tanya, kita tahu tadi kita dah tahu daripada dua insan yang memang kedua-duanya memang DNA dia ni orang kata juru-jual lah. So memang pandai bercakap kan. Jadi Cik Arif ni dia half dia editor, half dia seller lah, penjual. Jadi dalam konteks ini saya nak tanya lah Cik Arif, apa sebenarnya DNA seorang seorang pemasaran lah, pegawai pemasaran yang diperlukan bagi menghadapi cabaran-cabaran kita pada masa depan, khususnya dalam sekarang kita ada revolusi digital dan sebagainya. So apakah kompetensi ataupun keperluan yang diperlukan oleh seorang pemasaran yang efektif lah, khususnya dalam aspek memasarkan karya ilmiah ni? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya sebagai pegawai pemasaran ni, yang pertama saya rasa kena ada betul-betul ada jiwa penjual tu. Sebab jiwa penjual ni saya rasa susah nak cari sebenarnya. Kalau macam contohnya ada staff-staff baru masuk, sekadar orang kata masuk melaksanakan tugas-tugas dia, mana so jualan, dia buat jualan tapi tak berusaha untuk meningkatkan jualan. Kalau pemasaran ni dia rasa macam tak cukup lagi. So dia akan berusaha macam mana nak tingkatkan jualan, macam mana nak buat promosi yang berkesan dan sebagainya lah. Kalau tak ada jiwa tu, jadi dia terstuck kat situ lah, mana okey cukup masa pukul 5, okey boleh balik. So tak boleh kerja lebih sikit, kerja lebih masa macam pesta buku ni sampai ke malam, dia rasa macam aku dah terbeban dengan kerja sampai lewat malam. Jadi dah tak ada jiwa pemasar tu sebenarnya. Jiwa pemasar tu sangat penting lah sebagai pegawai pemasaran. Jadi yang kedua, attitude lah. Attitude pemasaran ni, dia ada satu attitude yang sangat-sangat nak berusaha untuk memasarkan, walaupun kalau macam kita dalam kalangan kami ni lah, bukan kami jual ada komisen sebenarnya. Tak ada komisen pun. Kalau kata Cik Khairul Nizam jual, dia boleh dapat order library dan sebagainya sampai 200-300 ribu, dia balik tak ada sebarang komisen. Dan dia cerita dengan bos pun, bos cuma cakap okey bagus, itu saja. Kami tak dapat sebarang komisen, tapi kami ada inisiatif untuk usahakan benda tu supaya penerbitan buku-buku ni sampai kepada masyarakat, sampai kepada library dan sebagainya lah. Saya rasa itu saja. Okay. Terima kasih. Maknanya ada tertentu yang kena. Okey, silakan. Okey, saya cuma tambah sikit. Betul macam Arifin cakap tadi. Attitude sebagai seorang pemasar, bila kita terjun dalam bidang pemasaran ni, sebenarnya banyak benda yang lain-lain sebenarnya. Contoh macam saya cakap tadi, satu adalah networking. You kena. Lepas tu you kena skill yang kena you ada. Kan? Kalau you tak ada skill ni sebenarnya you tak boleh. Saya memang terus terang saya cakap, dari segi skill saya tak boleh ajar. Tapi saya boleh ajar pada orang macam mana you perlu buat, yang memudahkan kerja orang lain. Kan? Saya lebih suka memudahkan kerja orang lain. Terus terang saya cakap, kalau saya pergi mana-mana library, okey, puan ada format apa? Format apa yang puan ada? Bagi kat saya format tu, saya akan masukkan judul-judul saya ikut format apa yang puan nak. Supaya dia dah tak perlu nak bekerja. You pergi library, you bawa sampel buku, you bagi sampel, you bagi senarai, dia nak kena key balik, ataupun you bagi soft copy pun kat dia by email, tapi dia nak kena key balik, copy paste dalam dia punya format. Untuk apa? Pasal tu cakap, you jumpa, borak secara baik, lepas tu you minta, okey, apa yang saya senang untuk memudahkan. Kita sebenarnya nak memudahkan kerja orang lain. Kan? Itu. Lagi satu yang paling penting bagi saya ada pengorbanan. Selama saya 30 tahun dalam industri book trade ni, dalam industri buku ni lah, terus terang saya cakap, saya berterima kasih dengan wife saya berterima kasih dengan anak-anak saya, memang semua diorang faham. Memang diorang faham. Dan saya tak nafikan, saya pernah dalam masa sebulan 3 hari je saya balik rumah.
Pernah. Dalam masa sebulan 3 hari saja saya balik rumah. Saya habis pesta buku sini 10 hari, saya balik, besok saya dah keluar balik another pesta buku, balik sehari dan keluar balik kan untuk event yang lain. Bayangkan dalam masa sebulan tu 3 hari je. So pasal tu saya katakan tadi, you kena Maknanya nak jadi korban, pemasaran ni kena banyak berkorban lah, memang berkorban masa. Pasal tu saya pun memang ada saya cakap dengan orang-orang lain, saya cakap saya tahu saya tak ada masa dengan family ke apa ke, tapi diorang memang faham apa kerja saya, diorang faham ke mana saya pergi, ke ceruk mana sekalipun saya pergi, diorang faham saya menguruskan segala kerja. Tapi satu, apa yang diorang minta saya tunaikan. Tu je. Apa sekalipun orang rumah minta, anak minta, tunaikan je. Sebab saya tahu saya tak ada masa untuk diorang. Kan? Nak bawa anak pergi shopping mall apa, tak. Saya cakap okey, nah you ambil lah duit ni, you pergilah. Pasal tu kadang pengorbanan tu memang penting. Ni kalau kena yang lelaki ni kena yang jenis yang takut bini, tahu, jangan sesekali terjun dalam bidang pemasaran. Kalau yang takut bini, tolong jangan terjun dalam bidang pemasaran. Sebab you akan merosakkan, orang kata, segala strategi-strategi yang kita dah susun ni. Sekejap lagi kan, bos minta maaf, saya tak boleh nak pergi sana kan. Bila suruh pergi seminggu, bos boleh tak saya pergi 2 hari je. Ini yang jenis-jenis yang macam ni yang orang kata rosakkan satu grup ni nanti. Betul. Okey? Okey, ada sambung sikit. Kepada Encik Aziz, silakan. Okey, bila bercakap tentang pemasaran dan jualan, of course lah setiap penerbit akan menjana pendapatan. Ini sedikit pandangan saya lah dan juga apa yang penerbit USIM buat. Saya cakap tadi, yang saya bentangkan tadi berkenaan dengan pemasaran adalah one team. Mana start daripada editor, designer, pemasaran dan juga admin terlibat sama dalam proses tu. So apa yang kami ni ke pengalaman saya, ialah kita bila menjual buku, kalau kita achieve 600,000, 700,000 tetap tak ada commission. Sebab kita adalah badan berkanun dan bergerak pekerjaan dan memang kita tidak ada perkeliling berkenaan dengan pembayaran commission. So apa yang penerbit USIM buat, bila kita achieve sesuatu target tu, kita buatlah retreat sebagai meraihkan mereka yang yang satu tim ni dah telah membuat jualan dan juga menjana pendapatan. Buatlah retreat di mana dalam 2 hari, 3 hari apa ni semua, belanja mereka bercuti. Itu salah satulah untuk kita meraihkan. Ini hanya cakap kalau nak penambahbaikan kepada yang lain. Saya bagi cadangan dan idea. Sebab kebanyakan ada yang, yelah ada yang mengeluh bila dapat sale apa kita dapat. So dengan cara begitulah kita dapat menghargai staff dan juga menghargai tenaga mereka yang mereka berguna dalam setahun yang mereka dapat achievekan target tu. So kita dengan cara tu, dengan berbelanja dengan cara tu, dapatlah mereka keseronokkanlah untuk motivate lagi, untuk mencapai lagi untuk tahun hadapan. Okey, itu inisiatif untuk menambah baik kepada tim pasukan pemasaran. Okey, kita nak pergi Arifin lah. Kita ada masa lagi kita bercakap masih lagi tentang aspek kita adalah revolusi dalam konteks pemasaran buku ilmiah. Kita tak cerita tentang buku-buku yang popular sebagainya. Isu sekarang ni, perbezaan antara yang lama dengan hari inilah. Kalau Encik Arifin lihat, kita dah ada banyak perubahan dari segi fizikal, dari segi penulisan dan umpamanya. Sekarang ni kita nak lihat platform yang kita gunakan. Kita gunakan TikTok umpamanya, kita gunakan platform Facebook umpamanya. Apakah dia berkesan untuk karya ilmiah ataupun sebenarnya dia hanyalah sekadar aktiviti yang tak memberi manfaat untuk karya yang bersifat ilmiah ni? Macam mana Encik Arifin melihat benda ni? Okey, terima kasih moderator. Kalau kita lihat platform-platform yang wujud, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya, sebenarnya dia memberi banyak impact sebenarnya kepada, walaupun kata kita tak menjual kat situ, tapi kita dapat menyampaikan maklumat, mana dapat menyampaikan sesuatu kepada pembaca ni lah. Contohnya macam kita ada satu aktiviti, so platform ni juga akan menyampaikan contoh bicara buku kita ni lah. So dari sudut dari platform
TikTok kita dah buat video dan sebagainya. Kita hebahkan untuk tarik orang mendengar. Jadi platform ni bagi saya, kalau pandangan saya, sangat-sangat penting. Sebab tu kami di penerbit UKM, kami ada satu unit pemasaran. Dalam unit pemasaran tu ada yang memang jaga media sosial. Sebab media sosial ni adalah media utama untuk menyampaikan maklumat lah. Contoh, keluar satu buku tu, first kita memang nak bagi tahu media lah. Kadang-kadang buku belum keluar lagi, kita dah keluarkan dia punya cover dia kan. Kita bagi tahu awal. Mungkin boleh buat pre-order dan sebagainya lah. Sebab media sosial ni cepat. Satu memang sangat cepat lah. Mana kalau seorang buat, seorang share, saya rasa dah sampai, saya rasa tak sampai 5 minit dah boleh sampai merata lah. Jadi media sosial ni dalam pandangan saya sangat-sangat penting lah. Walaupun kita tengok dia macam TikTok, dia ada golongan dia sendiri lah. Mana ada golongan-golongan yang betul-betul muda. Facebook dia ada dia punya level dia sebenarnya. Tapi kita gunakan sepenuhnya lah. Kita tak ada concentrate pada TikTok saja, tak ada concentrate pada Facebook saja, tapi kita guna ke semuanya. Kita attack ke semua lapisan masyarakat ni lah, untuk dapat menyebarkan kita punya maklumat lah. Itu saja. Okay, setuju lah. Kita jangan salah faham bahawa kita gunakan platform digital sebagainya bukan sebenarnya untuk menjual, tetapi sebenarnya untuk mempromosi dan juga visibility tentang ilmu pengetahuan. Itu yang sebenarnya main yang saya nampak tadi untuk kita paparkan kepada masyarakat. Baik, kita ada 2 minit seorang untuk last kita punya slot kita. Baik, kita nak pergi Cik Nizam untuk akhir yang terakhir kita ni. Pada pandangan Cik Nizam tentang isu-isu dalam pemasaran yang berlaku hari ini, mungkin untuk 5 tahun akan datang lah, untuk 5 tahun akan datang. Macam tadi kita dah bercakap tentang price, play sebagainya. Sekarang terlalu mix lah. International pun dah boleh access dengan kita sebagainya. Dia dah jadi satu, orang kata dunia ni dah satu tempat yang dah boleh access mana saja. Okay? Jadi bagaimana kita nak berdepan, satu di peringkat nasional, satu peringkat global. Maka ITBM umpamanya pengalaman memasarkan buku-buku yang bersifat ilmiah ni ke peringkat global menggunakan inovasi apa yang dilakukan? Okey, ini dari segi pengalaman. Sebenarnya bila kita terbitkan buku, contohlah kalau dekat lokal ni kita tak ada masalah. Kan, kita boleh keluar je buku, kita boleh promosi pergi library, kita boleh pergi pesta buku yang ada kan. Kalau macam kami ITBM ni ada kelebihan sikit, kita boleh pergi ke macam sekolah, pusat-pusat sumber sekolah semua. Sebab kita orang ni yalah, terbitan ITBM ni dia variety. Kami ada daripada untuk sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah dewasa, buku kanak-kanak untuk preschool pun semualah. Kan, kalau macam MAPIM, yalah buku-buku yang ni lah yang kita nampak lebih kepada ilmiah. Cuma ada dah 1-2 penerbit yang saya tengok dah mula keluarkan buku kanak-kanak. Kan? Tapi bila kita nak membentuk satu orang kata kita punya networking di luar, ITBM bermula join ke Indonesia International Book Fair bermula pada tahun 2012. Tahun 2012. Ini yang saya nak tekankan juga kepada semua penerbit. Sebenarnya kita ni bila kita berdagang di tempat orang, contoh kita ke Indonesia walaupun ke mana sekalipun, selalunya mentality cakap okey, kita keluar tahun ni make sure kita kena ada, kan? Keluar je target dalam kepala mesti kena ada. Keluar je target dalam kepala mesti kena ada. Tak. ITBM bertapak di Indonesia bermula tahun 2012. Bayangkan selepas beberapa tahun baru kami dapat networking untuk buat kerjasama dengan penerbit di Indonesia, terbitkan buku yang kami bawa daripada Malaysia ke sana dan pasarkan untuk sana. Bayangkan selepas beberapa tahun. Lama Pasal tu Indonesia Book Fair ni kami tak nak dia terlepas walaupun setahun. Tak nak. Sebab itu antara networking yang kita kena keberadaan ITBM tu di sana. Kan? Jadi bila nak pergi ke international ni jangan
fikir banyak dah ni keluar duit, flight tiket lah, allowance staff lah, hotel apa semua, tapi bila pergi kali pertama pun apa benda pun tak dapat. Jangan. Lepas tu ni lagi satu, jangan mudah putus asa. Kita sebenarnya memang kena cari networking tu. Tolong jangan mudah putus asa. Bukan setakat yang saya cakap pergi international lah, pergi yang lokal ni pun sama. You bawa buku you pergi library. Kalau orang library cakap minta maaf lah, saya tahun ni tak ada bajet. Kan? Lepas tu tahun depan dah tak nampak muka you datang library tu. Buat apa? You kena. Sebenarnya saya praktikkan benda ni daripada zaman saya di company yang lama lah, bukan di ITBM sekalipun. Saya tak kisah. Sampai saya jumpa librarian, saya akan beritahu, tuan, saya datang, saya nak promote. Saya akan bagi segala info kepada tuan. Apa yang ada, terbitan terkini. Saya bagi je info. Saya, tuan ada bajet, tak ada bajet. Bila tuan ada nanti, tuan rasa tuan nak beli, boleh contact saya balik. So kita janganlah. Itulah saya kata tadi, networking. Jangan kita, library tak ada duit lah, tak payah pergilah. Jangan. Tu yang cakap, tolong jangan putus asa. Dan ini adalah salah satu networking yang you all kena jaga sebenarnya. Memang tahun tu dia tak ada duit. Tahun depan mungkin tahun depan tiba-tiba ke depan dia dapat 5 juta. Lepas tu kalau you sendiri rasa, you segan tak nak pergi? Segan ke tak you nak pergi? Malu kita kan? Malu kan nak pergi kan? Last kali nanti lagi orang tu pula cakap, kau bila tanya aku ada duit baru kau datang. Tak ada duit kau tak datang. Dia macam tu. So pergi. Kan better pergi. Pasal tu saya banyak juga dengan tim-tim yang mana yang saya kenal ni, yang daripada tim APIM apa semua. Tak apa, you bawa je, pergi je. Ziarah, pergi jumpa, tak ada bajet sekalipun tak apa. Janji you kena tunjuk muka you. Baik. Last kita 2 minit. Soalan dia lah. Sekarang kita lihat kita ada macam USM popular. Kita lihat banyak akademik ataupun universiti ni dah pergi kepada yang bersifat popular. Macam komik, umpamanya dia transform karya dia ke komik lah, dia dah ada kerjasama dengan PTS lah, macam UMPSA kan, macam USM dah ada sebagainya. Adakah itu dipanggil juga satu bentuk revolusi dalam konten kandungan kita untuk dipasarkan? Atau bagaimana pendekatan tu boleh sustain tak? Terima kasih moderator. Kalau kita lihat memang banyak sekarang ni penerbit-penerbit universiti menuju ke arah tu lah. Termasuk saya sendiri di penerbit UKM, kita panggil separa popular. Separa popular ni separa popular sebab dia masih buku popular tapi masih dalam konteks ilmiah. Dia tak larilah macam terlalu kartun sangat ke, kalau ini di penerbit UKM lah. So dia masih berbentuk ilmiah tapi dia lebih general. So untuk pembaca-pembaca setiap golongan ni lah. Sebab saya tengok USM popular, saya rasa yang mula-mula mungkin USM popular, UUM juga banyak buku-buku berkaitan kanak-kanak, novel-novel. UTM juga ada dia punya novel-novel yang menang, tak silap saya, anugerah kan. Dia buat novel dan sebagainya. Kalau saya tengok memang ini dikategori sebagai revolusi lah. Revolusi. Sebab sebelum ni memang tak ada langsung, saya rasa. Di luar daripada kita punya konteks. Luar daripada kita punya konteks lah. Cuma kalau pandangan saya, apa yang saya nampak, kita tak boleh terkedepan sebab industri ni dikonquer oleh syarikat lain sebenarnya. Sebab mindset bila orang kata penerbit UKM, orang dah mindset dia kata penerbitan ilmiah, penerbitan ilmiah. So contohnya UKM orang kata, dulu kami brandingkan UKM, orang tengok memoir, biografi. Jadi orang dah set macam tu. Dia tak sangka pula bila dia datang ada buku-buku lain. Tapi sebenarnya kita campur-campur benda ni, buku-buku macam ni supaya mana kita pergi, kita boleh join pesta buku kanak-kanak. So kita ada banyak peluang untuk kita tackle lah. So bukan sahaja buku-buku ilmiah ilmiah biasa, jadi kita ada buku-buku lain lah. Contoh macam ITBM, dia memang banyak buku-buku general ni. So dia boleh masuk sekolah. Okey, kemungkinan tak lama kita pun boleh follow ITBM masuk sekolah lah. So kita follow dia nanti, insyaAllah. Okay, terima kasih. Mana penting juga perubahan tu. Penting.
Baik, yang panel kita terakhir, Cik Nazir, bagaimana pandangan Cik Nazir untuk masa depan segmen karya ilmiah ni? Apakah masih boleh kekal begini ataupun ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan? Okey, berkenaan dengan revolusi, perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk penerbitan karya ilmiah lah, karya ilmiah sendiri, yang saya nampak adalah data. Oh, data. Okey, betul. Okey, kita tak ada betul-betul, kita tak ada simpan data buku ilmiah yang proper lah, yang data untuk sistem pos tu kita ada. So kita tak ada proper dan data tu lebih kepada data driven. Data tu maknanya data tu akan menunjukkan buku-buku apa yang kita boleh cetak, boleh terbit, dan buku apa yang tidak pernah diterbitkan lagi. So memang MAPIM dah ke arah tu. Memang kami dalam proses untuk mengumpulkan data-data tu berkenaan dengan ikut by kategori, bisect apa ni, ikut kategori bisect apa semua, dan dia akan mengambil masa. Tetapi bila data tu dikumpulkan, insya-Allah dia akan menjadi rujukan kepada pemasaran ataupun kepada penulis dan penerbit, bukan di Malaysia saja, di luar negara pun boleh refer data tu. Dan yang lain adalah berkenaan dengan saya sebut data dia, data pengunjung. Kita jarang simpan data pengunjung. Data pelanggan kita, of course kita ada data dekat pembeli lah. Data pembeli lah, data pembeli, dan of course lah kita ada data di apa ni, kita ada jual di Shopee apa ni. Tapi di Shopee kita tak ada data yang actual. Cuma kalau siapa yang ada e-commerce sendiri, Site Giant, dan mereka ada data. Sebenarnya data-data pengunjung pembeli ni amat penting untuk kita follow up akan datang. Maknanya bukan kita tak nak dia beli sekali je. Kita nak dia beli berulang kali. Tetapi perlu ada produk-produk yang barulah. Dan yang lain adalah revolusi dari segi yang saya nampak adalah dari segi pesta buku tu sendiri. Okey. Bila pesta buku sendiri, MAPIM memang ada satu brand yang kuat untuk buku ilmiah. Memang kalau macam kami pergi ke pesta buku yang negeri, mereka akan cari mana booth MAPIM. Mereka tak cakap mana booth USIM, mana booth UMT, dan mereka tahu MAPIM ni memang membawa produk-produk buku ilmiah. Membawa produk-produk buku ilmiah di pameran dan juga pesta buku. Dan yang seterusnya, antara revolusi yang boleh dibuat adalah yang perlu ditekankan adalah konten. Kandungan konten di platform media sosial. Sebab cabaran kita untuk konten social media ni dia bukan, saya rasa boleh, tetapi cabaran kita adalah manpower. Dari segi staff. Dan yang kita tahu, kita tak ada pun buka jawatan content creator, tapi jawatan tu memang dah dibuka. Memang pihak swasta memang mencari content creator. Tapi kita tak ada, kita kebanyakan kita multitasking. Maknanya kita boleh buat, maknanya kita sale, kita kena buat content. So kita tak berapa fokus. Tapi apa yang saya nampak, content creator ni dah dah dibuat, saya nampak UMPSA. Dia dah betul-betul serius fokus untuk ni, sebab sebenarnya content tu lebih kepada engagement. Kita bukanlah nak tukar engagement tu kepada duit, kepada jualan. Tak, kita nak engagement tu sebagai trust, untuk kepercayaan kepada produk dan juga brand tu sendiri. Dan konsistensi. Kita perlu konsisten. Ikutkan apa yang saya buat sebelum ni, di TikTok dan Facebook media, kami konsisten hampir 3 hingga 4 bulan, satu hari satu konten. Sebab kami tak ada yang betul-betul pure konten kata. So tapi saya minta rakan untuk buat satu hari satu konten. Impact dia, ada jualan di Shopee kami. Oh, tinggi. Dapat jualan masuk. Ada jualan, tapi tak banyak. Tapi untuk permulaan okeylah. So konsisten dari segi konten lah. Itu sajalah antara revolusi yang perlu ditekankan untuk memasarkan buku-buku ilmiah ni. Sebab perlu ikut peredaran zaman juga. Okey, itu saja. Terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita yang sudi meluangkan masa selama 1 jam, dan kita sudah pun tepat masa kita pukul 5 petang ini, dan saya mewakili
Memang banyak lagi soalan, tetapi kita juga menghormati masa yang telah disediakan tadi. Saya mewakili MAPIM mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita, dan diskusi ini banyak memberi manfaat kepada rakan-rakan. Semoga insyaAllah kita akan bertemu lagi di rancangan lain, dan lagi sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sudi hadir, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku risaukan ni. Progo. Betul ni. Yang lain ni Jumaat. Dia macam ni. Dia tak boleh visibility tau. Jumaat USM. Bukan nak visibility dia tak boleh.